Carbon fiber is back. Okey, saya nak berkongsi macam mana kita nak mengetahui apa perbezaan kaki enjin yang ada dalam pasaran. Okey, dia terbahagi kepada 4: pendek, panjang, extra panjang, ultra panjang. Macam mana kita nak tahu enjin kaki panjang dan kaki pendek, extra long dan ultra panjang? Okey, biasa dia ada kod. Kalau kita tengok contoh ni enjin Suzuki, contoh enjin Suzuki. Kalau kita nak tahu kod dia, biasa dekat belakang ni. Depan ni dia membezakan 4 stroke ataupun 2 stroke untuk Suzuki. Tapi belakang ni yang sangat penting. Okey, contoh kita nak beli kaki panjang, kita pastikan kod yang duduk dekat kotak nanti dia ada L long. Mana untuk kaki pendek biasa dia ada tulis S, bermakna short. Tak kira brand apa, Yamaha, contoh ni Yamaha. Depan ni memang dia punya kod, contoh 15 juga di MHS. Semua ni ada maksud tersendiri. Cuma kita nak tahu maksud yang di belakang ni. Short juga. L bermaknanya kaki panjang. Untuk kaki extra panjang, okey, kaki extra panjang dia akan ada di sini, dia punya kodnya. Nampak extra X. Bila ada X tu adalah extra. Okey. Macam mana kita nak tahu ketinggian dia pula? Okey, untuk kaki panjang ni sekitar 20 inci hingga 21 inci. Dia punya ketinggian. Manakala kaki pendek antara 15 inci hingga 17 inci. Manakala untuk extra long antara 24 inci hingga 25 inci. Tapi dia kena tengok juga kita punya tracer, angle tracer tu. Okey, kalau nak cerita lebih panjang lagi tentang enjin counter, macam mana kita nak tengok kod extra long, ultra long yang tinggi dia sampai 30 inci, nanti kita akan buat video yang seterusnya. Okey, beres. Pastikan dapatkan enjin khidmat nasihat pada penjual yang betul, baru anda dapat izat yang baik. Beres.